Tak ada duit dah ni. Tolonglah. Kau ni beli barang macam ni. Lepas tu pelik kenapa Miss Queen. Hai. Annyeonghaseyo. Cingga. So, sebenarnya macam ni korang tak sebenarnya tadi aku dengan Alia pergi makan dekat barbecue town. Tu je. Aku ingat nak vlog pergi makan semua, pun tu fikir macam tak nak lah, hari ni tak nak pegang kamera, just nak santai-santai. Lepas tu aku macam tiba-tiba ni aku macam tiba-tiba. Lepas tu aku menyesal aku tak vlog. So nak tak nak aku nak vlog juga walaupun terlambat. Tapi adalah aku vlog sikit dengan kamera handphone. Okay, by the way, tadi dia macam ni tau. Aku dengan Alia pergi barbecue town. So aku dengan Alia pergi barbecue town. Lepas tu kita pergi shake coffee, beli Zeus. Tiba-tiba tersangkut makan dip and dip. Lepas tu aku hantar Alia balik. Aku nak pergi PV saja, nak jalan, nak usah-usah. Yang boleh dia usah macam tu kan. Nak kata duit tu ada banyak tak tu lah, nak kata payment dah masuk belum lagi. Tapi rasa macam rasa macam nak keluar, nak jalan. Alia tak boleh, dia kena balik. Okay lah, aku hantar dia. Ashtu aku macam terus gerak PV buka bintang seorang. Ashtu masuk je. Betul aku tengok ada Lego dekat tengah-tengah PV tu. Aku memang dah ternampak dah posting diorang ada event tu. Tapi macam maybe aku tak pergi kot. Banyak kali nak pergi Bukit Bintang ni kan, penat ke aku kan. Ashtu tiba-tiba macam baca ingat patutlah Asyik rasa macam kenapa nak kena pergi PV Bukit Bintang. Kenapa Asyik nak kena pergi? Rupanya ya, begitulah. So, aku pun jalan-jalan di situ. Tengok ni. Cantik kan? Dia bunga betul dengan bunga Lego. So cute. Kalau warna pink pun cantik, tapi sebab dia sama dengan sini so macam cantik merah ni dengan yang ini. Faham tak? Tapi kan kalau katalah tambah bunga kuning-kuning ke kan, sebab dia macam putih, kuning, merah. So macam kalau ada kuning pun cantik kan? Cuba bau ros dia. Angin tak? Anginnya bau ngeros. Angin. Tengok ni. Cing. Ni belakang dia. Suka. Cantik. Berkualiti. So cara nak dapatkan dua ni, kena beli atas 799 boleh dapat dua ni. Yang ini sebenarnya dia buat kelas untuk gubah bunga. So dia ajar lah macam mana nak gubah bunga ni. Lepas tu lepas kau dah settle gubah bunga ni, kau dapat bawa balik natang ni. Lepas tu dapat cop. Ni 20-25 nya. Dapat cop. Lepas tu dia boleh buat aktiviti apa semua kat situ, macam-macam ada. Seronok. Kalau korang ada anak bawah 12 tahun boleh dapat buat pasang Lego, dapat Van Gogh yang mini punya Van Gogh. Comel gila kuning-kuning. Lepas tu aku ada yang sebelum ni jap. Ni. Ini masa tahun 2023 ke 2024 lah. Ada cop tak? Yang ni tak ada cop depan. Yang version Paris. Ini masa dekat TRX aku pergi. Ya semata habis gym aku terus pergi TRX dengan member aku sebab aku nak Lego passport ni. And now I have two passport. Tadi aku macam dah sedih dah. Allah, sedihnya. Sebab aku tak bawa aku punya Lego passport. So tak boleh dapat cop. Okay, sama balik cerita. Apa dia cerita dah? Entah, aku dah lupa. Aku dah lupa. Kita ni lah unboxing ni lah. Bagi untuk mendapat ke 759 tu, first sebabkan temanya, apa nama natang tu, temanya botanical kan. So aku beli semua yang botanical juga. Dia ada je jual Lego-Lego lain, tapi tak nak. Aku nak beli yang botanical sebab macam tak tahu. Cing. Yang ini kalau tengok kat kotak macam Persniers kan. Tapi bila aku dekat sana, aku tengok diorang susun natang ni macam lawa pula naik colour orange dia tu kan. Aku bayangkan kalau aku susun dekat rak belakang aku ni, kat atas tu ke apa, nampak orange dia macam cantik. Mana belakang dia?
Ini harga dia RM269.90. Yang ini yang paling latest. Macam tu. Yang ketiga aku beli yang ni. Ni pun antara yang baru juga. Apa nama kau Oh, flower bouquet. Ni belakang dia. Cantik. Lep-lep nak ha. Oh, ada free gift lagi. Yang ini. Nanti boleh pasang. Ini contoh dia. Kalau dah pasang yang ungu belakang tu. Kalau yang warna hitam tu, kalau korang bayar guna kad Credit Alliance tu, korang boleh dapat yang hitam punya version tu. Yang hitam tu, tengok daripada depan memang lawa. Tapi aku bayar guna debit card. So ni lah. Kalau Alliance tu kena RM729. Selain daripada Alliance, RM799. Ni tadi buat aktiviti dia. Ni hasilnya. Dia ada chop-chop. Ni bolehlah hantar kat siapa-siapa. Tapi ni aku tak simpan kot. Dia chop. So pergi ada banyak platform-platform tu kan. Banyak platform. Banyak point-point dia. Untuk stop korang boleh chop. Aku buat 2 kali. Satu sini, satu sini. Sebab yang ni macam terlari sangat. Nampak tak? Yang pink tu. So aku macam Allah sedih. Aku minta kat staff dia, boleh ke nak lagi satu? Dia kata boleh. Cuma yang ni version aku ada chop ni. Ashta? Antara yang free gift, saya dapat ni free gift. Masa tahun bila 2023 ke tahun lepas Rasa tahun 2023 kot. Aku beli apa dah dapat ni juga. So aku dah ada 2. Sayang nak pasang. Sebab ada satu je kan. Sekarang dah ada 2, bolehlah pasang satu. Lepas tu mana stiker aku? Oh, stiker. Dah sedih dah. Mana stiker? Kan bila dah settle chop tadi tu kan, semua ni. So pergi kat dia, boleh dapat chop yang ni and then dapat stiker. Dapat berapa ni? Dia bagi berapa? 5. Aku saja je gurau. Dia tanya nak berapa, aku saja je gurau. Nak 5? 5? Boleh? Dapat 5. Bestnya. 4 boleh simpan, 1 boleh guna. Sukanya. Lepas tu, free gift lagi satu. Last. Yang ni. Macam mana sebut dia? Vase. Apalah babe. Siap buka ni. Macam ni. So nanti bila dah siap pasang bunga, boleh simpan dalam ni. Tu dah. Boleh simpan dalam tu. Macam kau lubang. Ada kertas ni. Lepas tu. Tak boleh. Macam ni. Bawah dia ada tu logo. Nampak tak? Apa dia tulis? Lah, member terbalik. Tak nampak bang. Ni. Nampak ke tidak nak? Nampak lah kot no. So ni berapa ketul je lah boleh letak bunganya. Tak cantik tapi lerp. Simpan balik. Sayang. Nanti kalau dah betul-betul nak pasang dan nak display, baru kita kena. Nanti je. By the way. Kemarin aku ada order La Biu limited edition punya. So jom kita unboxing sebab baru sampai tadi juga. Cing. First. Aku sebenarnya tak rasa pun nak beli sebelum ni. Sebab aku macam, dia dah comel. Kuning ni kuning yang aku minat. Campur pula dengan warna pink. Ya Allah, kuning dengan pink memang lawa. Tapi dia punya ada, kau tengok ribbon biru ni kan. Bagi aku ribbon biru ni mengganggu. Nampak semak. Lepas tu ribbon biru tu, dia balut sekali badan macam tu. Aku tak suka part yang itu. Macam alah, benda tu ganggu siut. Kalau just dia pegang love tu dah cukup dah. Tak perlu dah biru tu. Biru tu serius semak. So tak nampak bentuk love yang dia pegang tu. Faham tak? Macam kuning dah perfect nak tapi ada biru tu. Tapi tak apa. Kau tahu tak kenapa aku beli juga? Sebab terpaksa babe. Sebabnya asalnya aku nak yang ini, tapi syarat dia kena beli atas RM70.80 baru boleh beli dia. Dan syarat dia juga dia ada list apa binatang yang kat situ yang kau boleh beli. Sebenarnya kalau begitu, sebenarnya aku nak beli yang ini. Yang ini nak. Yang ini berbaloi. Kau tengok. Sebabnya very the detail one, very OOTD. Kau tengok ada topi, ada bunga dengan baju dia. Macam ni kan? Kenalah dengan harga dia kan? Mana yang ni macam tak kena dengan harga dia. Aku nak beli 2 ni je. Tapi sebab bila nak beli ni, yang ni tak ada dalam list. So bila tak ada dalam list, yang ini seorang je ada. Dia ada lagi yang lain-lain, tapi macam yang lain semua tahu aku tak minat. Memang kena belilah ni. Tapi tak apa. Kau sebenarnya comel. Cantik, comel, lep-lep, nak. Tapi itulah yang biru tu. Yang kita buka yang ini. So cute. Cantik kan? Aku dah lama aim nak yang ni. Paling tak aim yang ni. Yang ni macam
Tapi macam ada boleh, tak ada pun tak apa. Kalau ada pun lagi bagus, lagi best. Tapi tak ada tu. Kalau ada, tapi ni paling aku nak. So dia macam comel duduk kat labu. Kita pula suka labu. Ini duduk kat labu. Labu bu. Labu-labu. Labu-bu. Baru kena labu bu dengan labu. Kau faham? Make sense. You know? Kan? Kau tahu tak weh, aku ada tengok tu orang jual balik natang ni harga hampir RM500. Labu-bu, labu-labu, labu-bu. Suka. Okay, so siapa yang ada hutang dengan aku, bolehlah contact aku and bayar balik. Sebab sis, my me tangka. Money, no help, no naka. Tak ada duit dah ni. Tolonglah. Kau ni beli barang macam ni. Lepas tu pelik kenapa Miss Queen. Oh, last time aku ada beli Lego ni. Allahu Akbar. Ni. Cantik. Expired bila? Bulan 10 tahun 2032. Aku ada berapa tahun lagi? Sekarang 2025. 7 tahun lagi. 7 tahun. Siapa nak beli? RM1,000 aku nak jual. Apa lagi barang yang aku boleh jual lah? Kalau korang nak beli barang-barang pre-love, aku punya haji pupu ke apa ke, korang boleh beli kat website aku ni. Okay. Aku letak link kat bawah, korang boleh beli apa-apa. Kau tengoklah mana kau minat. Tu barang-barang pre-love. Ada yang baru, ada yang dah guna few times, ada yang dah buka tapi tak guna. Silalah beli. I need more money. Aku kena kerja. Okay. Tu je kot no unboxingnya. Aku kena kerja keras. Kalau aku tak nak kerja, babe, tak nak kerja boleh tak? Tapi nak duit masuk tiba-tiba. Macam orang kerja kerajaan, dah pencen, duit bulan-bulan masuk. Nak macam tu boleh tak? Tapi tak nak kerja. Nak pencen je. Kau nak duit pencen tu, tak nak kerja. Tak nak kerja sampai tua tu. Aku nak pencen sekarang. Dan aku dapat duit tu sekarang. Boleh tak?